Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hari ni aku nak review sebiji boat trooper. Okay, ni boat trooper. Trooper ni aku gelar dia mini IB lah. Sebab dia tak berapa besar, dia tak berapa terlalu kecil macam kabut. Dia tak macam boat yang lain. Dia lebar sikit, tapi memang selesa dan ringan. Okay, ini saiz TR330, ketebalan dia 0.9. Dia lengkapi dengan 2 rope holder belakang, 1 rope holder depan, dan satu lagi untuk fish finder holder. Kalau korang nak letak fish finder korang lah, jenis Garmin ataupun Roller lah, dah siap ni. Ataupun korang nak letak rope holder pun boleh kat sini. So rope holder ada 4 lah, 1, 2, 3, 4. Kejap lagi aku akan buat turun ni. Aku akan duduk atas dia dan aku akan pijak atas dia. Korang tengok kemampuan dia lah dengan saiz badan berat aku lah untuk meminjak atas dia. Okey, trooper ni 330, pendek, kecil, ringan sikit daripada IB biasa yang aku jual. Okey, tapi dia lantai dah siap pasang. Korang cuma buka lipatan, masuk pump untuk 4 chamber, letak enjin, dah boleh jalan. Okey, boat ni juga dilengkapi dengan tapak untuk kanopi. Kalau korang rasa terlalu panas dekat laut tu kan, korang beli kanopi, korang boleh pasang, dah siap tapak dia. Tali ikat 2 depan, 2 letak ikat kat belakang ni. Dah selesai. Okey, kenapa boat trooper ni dibina dan diwujudkan? Adalah untuk membawa enjin 9.8 ataupun 9.9 horsepower. Tak kira lah apa brand, Suzuki, Mercury, Yamaha, apa-apa saja brand. So kadang-kadang kalau ada orang dia ada enjin 9.9, dia main udang. Biasa main udang pakai boat fiber. Tapi takkan dia beli lagi satu boat ni, dia nak beli lagi satu, orang kata apa, 15 horsepower. Sebab kalau 15 horsepower, kalau 9.9 horsepower, pergi dekat IB saiz 330, naik 2 orang, tak berapa sedap. Maksud dia tak berapa laju. Jalan tetap jalan, tapi tak berapa laju sangat lah. Tapi kalau 99 korang tu kau letak dekat sini, memang cun dah sedap. Kena pula saiz 330, 360, memang dah best. 9.9 memang best, pasal ni ringan sikit. Ok, so boat ni juga biasa macam aku memang aku buat main udang lah kan. Dia kecil, senang bawa, ringan, ringkas. So buat main udang pun aku pakai boat macam ni. Kalau korang tak percaya, kau boleh tengok video aku sebelum ni. Aku bawa main udang pun gunakan IB. Ok, sama juga kualiti boat ni, kita buat sama macam IB. Dia ada double protection. Setiap apa sambungan-sambungan dia, kita ada double protection. Dan tempat bekam belakang pun ada. Tempat pegang depan pun ada 2 lagi tempat pegang. So untuk memudahkan korang untuk mengangkat IB ni. Kejap lagi aku tunjuk contoh untuk macam mana aku naik atas ni dan aku gayakan kalau naik atas boat ni. Ok, so aku dah turunkan boat ni. Aku nak tunjuk contoh lah kat korang. Ok, contoh katalah ni aku duduk atas box ikan, tong ikan yang aku jual. Ok, 25 liter, ngam-ngam, cun-cun, duduk melintang. Ok, so contoh kata keadaan kita kat laut, kita duduk macam ni. So ni dia punya untuk mini IB punya keselesaan lah. Dia mini IB kan, nama pun mini IB, bukan IB. Mana tu kalau korang nak naik seorang, contoh dia macam ni. So kau duduk atas tong ikan macam ni enjin kat sini. Enjin sini. Okey, bawa biasanya aku akan pegang lah. Pegang macam ni, pasang kuda-kuda, aku bawa ni. Kalau bawa laju lah kan. Kalau bawa biasa, relax lah, bawa biasa lah. Macam ni bawa. Okey, so ni keadaan dia. Untuk ni, kalau siapa yang nak naik seorang, memang sangat-sangat cantik. Dia taklah panjang sampai ke depan. Dia tak adalah kecil sangat, paras ni je ke. Tapi dia cukup cantik untuk naik seorang. Memang best. Pakai 9.8, boom, berlezuk. Okey, 2 rope holder, 1, 2 depan, 2 belakang rope holder untuk letak rope. Okey, lepas tu kau tengok ini 0.9 punya ketebalan Kau tengok aku pijak. Jangan risau, tak akan meletup ni. Ni walaupun ni 0.9, kau tengok dia punya kekuatan dia. Oh, baik kepala tak kena. Kekuatan dia, nampak? Ni tong aku lah, tong 25 liter pun aku boleh pijak. Maksud dia tak lembik. Biasa kalau korang tengok, kalau tong saiz yang macam oren tu, mungkin kalau cakap tong oren korang kenal kan, tong macam mana?
Okey, yang ni tong dia boleh buka. Dan dia punya pembuka tu tak bersepah. Dia macam ada ensel. So, boleh pijak ketahanan 2.5 liter. Okey, kau tengok. Aku jalan kat dia. Enjut-enjut lagi. Memang kuat. Jangan risau Boleh jalan sini, boleh jalan sini, boleh jalan sini. Dan boleh pijak sini. Kalau kau nak casting. Macam ni atas laut. Memang tak berani dia. Okey. Okey, so ni pula kalau kau ada kawan nak naik seorang lagi, ada seat depan yang ada pad punya. So dia punya macam ni. Keadaan dia agak terhad lah sikit. Kita nak pergi mancing kan, bukan nak pergi tidur. So kalau kita nak tidur kena besar-besar. So macam ni okey lah. Mancing jig sana sini sini. Selesa lah kan. So kalau orang belakang buat, kena pula dia pakai engine 15. Korang boleh pegang ni lah. Pegang ni untuk jangan melambung-lambung lah Okay. So aku dah tunjuk satu contoh. Dan korang boleh juga duduk kat sini. Duduk kat sini untuk mancing. Okey lah. Orang kata apa kan, kita pakai jig kan. Kalau besar sangat dah sampai macam ni. So macam ni cantik lah. Okey. Kalau contoh katalah bosan asyik duduk situ, kau duduk tepi. So ni tong ais yang aku cakap tadi. Buka je. Jangan risau, penutup dia pasal ada ensel. So boleh letak ikan besar bas korang kat sini. Lepas tu tutup. Cun. Okey, so tentang mini IB ni, yelah ada orang suruh aku review. So ni aku review sikit-sikit. Kalau korang tengok video aku tentang IB, korang dah nampak sikit-sikit lah apa yang aku nak cerita tentang IB ni. Jadi ni aku cuma tambah-tambah sikit-sikit lagi lah, yang mana mungkin soalan-soalan yang aku baru dapat. Okey, harga. Aku kadang-kadang kan, kalau korang tengok video aku, korang tengok TikTok aku pun sama, harga aku letak je kat situ. Aku tak hide pun naik harga. Ada orang nak harga, nak tahu harga, sila DM, sila PM, sila apa-apalah sila. Aku tak payahlah, aku bagi tahu je harga. Kalau korang kata mahal, mahal lah kan. Sebab apa? Ini harga aku bagi tahu je. Kalau kau cakap sana murah, sini mahal, sini mahal, aku tak nak cakap apa. Rezeki kat tangan Tuhan. So kalau betul ada rezeki aku adalah rezeki aku kat situ. Tapi harga majoriti semua lebih kurang sama. Okey, harga tong ais ni siap postage untuk 25 liter. Aku tu nanti akan ada soalan, bang berapa bang tong ais ni harga? Okey, RM198 siap postage Semenanjung Malaysia. Untuk 25 liter RM198 siap postage. Tapi kalau korang datang sini kedai aku untuk ambil sendiri, tolak RM40 harga postage tu. So dia jadi RM158 sahaja tong ni kalau ambil kat kedai lah. Kalau kau siap postage RM40 lah penambahan, jadi RM198. Okey. Harga IB untuk harga trooper untuk saiz 330 0.9 mm, harga dia RM2,870. Harga dia RM2,870 untuk 0.9. Kalau 1.2 kau tambah RM200 lagi. Jadi RM3,070. Macam tu lah untuk 1.2 punya ketebalan. Tapi berat sikit lah. So sekarang ni trooper ni direka adalah untuk ringan dan nak naik seorang. Jadi aku rasa tak perlu nak tebal-tebal sangat. Tentang macam kalau korang cakap pasal habis bang tak bocor ke ketahanan dia ke, apa ke, itu ke, ini ke kan, macam mana tu kalau kena batu karang ke apa semua kan. Aku dah naik IB dah 4 tahun lebih lah, 5 tahun. So far okey je aku punya IB. Kalau kau tengok IB aku yang besar tu, yang ada steering tu 0.9 dia tu, kadang-kadang aku terlanggar juga tritip kat tiang koi tu. Terlanggar tritip belah belakang, kita nak cepat sebab dah hanyut. Baru nak start enjin, dia dah langgar tritip kat tiang tu. Okey, tak ada masalah, tak bocor. Sebab kalau korang tengok dekat tepi ni kan ada lapisan getah yang tebal. So sebelum dia langgar dekat body yang 0.9 ni, dia langgar dulu kat getah ni. So getah tu tak ada apa-apa. Lepas tu dekat bawah tu, dua pelampung sini dan sini punya pelampung yang bawah tu, bawah sekali pun ada lagi lapisan getah lagi. Yang mana yang touch kan, ada lapisan. Lepas tu kat tengah tu pula,
yang mana yang dekat tengah punya chamber tu pun bila dia jadi V ada alas lagi. So tempat yang akan kena dinding, tiang, akan kena lantai, dialas dengan satu getah lapisan yang tebal. So korang tak perlu risau lah kan pasal bocor-bocor tu lah. Tapi so far aku bawa tak ada masalah. Kalau korang balik kau jiru bersih-bersih. Sebab apa? Yang paling jahat tu apa kau tahu? Dekat tepi pantai kan ada siput lah apa benda tu kan. Benda tu kalau korang tak cuci, dia dalam keadaan macam ni pula balik, dia yang cocok-cocok kau punya boat tu. Lama-lama tekan tu yang jadikan bocor. Tapi kalau kau cuci semua supaya benda tu semua tak ada, insya-Allah boleh pakai lama Alright. So itu sajalah video aku untuk Trooper ni, Trooper 330 0.9. Untuk kali ni kita jumpa di next episode akan datang, insya-Allah. Itu saja daripada aku. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.